ni dapat penuh ikan campur dengan udang. Ada udang, tak sangka ada udang dekat dalam alok kecil. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay guys, hari ni saya ingat mancing dan menjala. Okay, santai-santai petang-petang ni. Dah lama dah saya tak buat video. Okay, agak tibu. Mesti mencari lok petang tanpa mata-mata. Alhamdulillah, dapat ikan ni guys. Alhamdulillah, sekor. Ni lesen-lesen. Lebih kurang 3 jari. Okay, kita letak dalam bekas botol saji. Okay, bekas botol minyak nyok. Okay, simple. Okay, lesen pertama dalam piah. Alhamdulillah. Okey, dapat alhamdulillah. Alhamdulillah dapat ikan. Okey, kejap lagi saya tembak jala lah. Okey. Jangan lupa like, subscribe dan share. Sambil-sambil mancing tu, petang santai-santai tu, jangan lupa selawat. Jom selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sudah sedang ikan. Okey. Udah ni. Mancing ni saya letak tepi dulu. Saya lebih gemar menjala. Okey. Saya menjala. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah ikan. Sahabat-sahabat, saya datang mancing dan menjala, tapi saya tak nak menjala kotor baju lah. Okey, boleh ke kita nak menjala tak kotor baju? Boleh, insyaAllah. Macam ni, dia ada cara. Saya kongsikan cara mudah. Okey, pertama sekali pegang jala, lebih kurang ketinggian kita pegang jala ni lebih kurang parah lutut, atas sikit pada lutut. Kemudian kita letak di atas tangan begini. Okey, kemudian kita pegang jala macam biasa kita nak lempar tu. Okey, kemudian hayun. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi tak kotor. Bismillahirrahmanirrahim. Harap ada lah ikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ikan tilapia, ikan sepat, sedap goreng ni. Ada udang, alhamdulillah. Ada udang putih guys. Tak sangka ada udang putih dalam ni. Udang Maggi. Rezeki, alhamdulillah. Banyak. Masa punya patut dapat ikan tilapia je. Guna saiz mata kail tu saya 8. Tak dapat lah ikan sepat, jadi kena tembak jala lah. Udang. Dapat udang, alhamdulillah. Ni jala dah basah. Untuk tak mau kotor, kita akan buat cara yang sama. Okey, pastikan pegang lebih kurang ketinggian atas sikit pada lutut. Kemudian ambil sikit, letak di atas tangan kita. Okey, yang basah lebih kurang lengan kita ada sikit. Kemudian ambil parah ni, banyak sikit. Kemudian lempar daripada bawah. Macam tu. Untuk buka cantik, kita perlu tebar macam roti canai, lembut katakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun santai-santai je ni.
Okay, first time datang dekat tempat ni. Alhamdulillah hari kan. Okay guys, ikan sepat. Ikan sepat ni goreng sedap. Okay. Sekarang ni jalan ke depan sikit. Okay, macam biasa kita pegang lagi atas sikit daripada lutut, letak batu timah kandil bukat di atas lengan di sebelah kanan. Kemudian pegang banyak macam ni, tinggalkan sikit je, kemudian hayunkan. Okey, itu saja. Baju saya tak basah insya-Allah. Okey. Ni kalau kita bawa jala sambil-sambil jalan-jalan tu ke mana-mana, ada nampak parit ke ataupun alok sungai kan, kita nak tebak jala, tak mau basah baju. Okey, hanya basah lebih kurang tak sampai siku. Okey, insya-Allah cara mudah. Kalau ada siapa-siapa nak belajar cara tebak, komen di bawah. InsyaAllah saya akan buat video cara-cara tebak untuk tak basah baju. Alhamdulillah, besar ikan. Alhamdulillah, rezeki. Okey guys, dapat ikan besar. Ikan bulan. Ikan bulan. Okey. Alhamdulillah. Okey, rezeki petang-petang santai-santai menjalah. Saya impor ikan besar ni ha. Lebih kurang 3 jari suku. Ini dia rezeki. Okey, rezeki petang. Okey, rezeki petang. Alhamdulillah. Okey, cukup sampai di sini video untuk kali ini. Okey, sekiranya sahabat-sahabat nak belajar cara-cara tebak tak mau basah baju, komen di bawah, minta saya buat video insya-Allah. Kalau ada ramai yang nak cara-cara tebak tak mau basah baju, saya akan buat video lah. Okey, jumpa lagi di next content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.